Bro, nak buat duit senyap-senyap? Ada 3 je cara dengan emas. Tapi kau jangan terkejut bila nombor 3 tu datang. Yang first kau beli emas, simpan diam-diam, lepas tu tambah gram slow-slow. Macam top up self-worth. Harga naik, kau senyum. Jangan kecam aku, tapi strategi ni paling sesuai untuk orang yang tak tahan tengok sale. Simpan je, jangan usik-usik. Yang kedua, ni untuk orang yang suka thrill. Beli rendah, jual tinggi. Lepas beli, jual balik. Lepas jual, beli balik. Penat tau. Nak main timing dengan emas? Boleh. Tapi kena tahu baca graf. Kalau tak, graf tu yang main kau balik. Aku dah rasa. Yang ketiga, jadi dealer. Bukan je simpan emas, tapi ajar orang lain simpan. Close sale, dapat komisen. Jalan paling laju, tapi paling real. Kalau kau jenis cakap lembut, pandai pujuk, confirm ngam jadi dealer. Ajar orang simpan emas, kau pun untung sama. Nak mula ikut cara mana pun, aku boleh guide. Public gold ni memang simple. DM je, aku ajar sampai jadi, insya-Allah.